kira berapa kali aku muntah. No record, no foto. Lagi pacak. Bali could never. Okey, selamat pagi. Hari ni kita dekat Bukit Maras. Hari tu aku cakap aku nak pergi hike Bukit Maras. Okey, so kita dah sampai. Location Bukit Maras ni, dia punya start point dia dekat Kuala Nerus. Okey, so kalau korang masuk ikut location tu, ni boleh. Ha, saya baru sapa ni. Mau saya pasang kan? Tu. Masih. Baik, terima kasih. Daripada sana korang akan sampai dekat sini, dia punya ruangan parking dia. So ni dekat bawah dia lah. Okey, dan itu dia punya entrance dia, nampak? Okey, so kita orang semuanya dah lewat. Sekarang pukul 9.17. Orang tadi semua penuh ni. Dia orang semua dah balik dah. Okey, so apa yang ada dekat bawah ni, dekat base ni, dia ada tandas, ada surau. Tandas je. Okey, kita gila Dia ada satu tandas. Okey, ni review. Macam tu tanda dia. Ini surau dia tak payah masuk. Tapi dia punya side dia macam ni. Lepas ni dia punya suasana dekat bawah. Okey, tempat parking dia. Korang park kereta, kemudian korang naik dekat situ. Aku sebelum ni aku cari video tentang Bukit Maras, aku tak jumpa yang detail. So aku nak cuba buat yang sedetail yang boleh. Okey, korang nampak kat situ, dia tulis Bukit Maras. Okey, dan kita ada. Dah bersedia Awak tahu tak berapa kilometer? Saya naik Pajero. Nah. Sampai. Nah. Okey dah, jom lah. Jom lah. Okey. 9.20. Kita nak try. Kita baru nak start naik. Tu ada Kat T dan Aidit. Nampak dia tunjuk peta Bukit Maras. So dia tunjuk sini Anda di sini, X bawah sampai X atas tu 1.8 km sahaja. Okey, go. Nampaklah dia. Ya, apa perlu. Jam dah start. Bila baru start tu, jalan dari kat sini dah disimen. Ni dah masalah bila start lambat ni. Panas. Okey dah tu. Sekarang Aku turun balik Saya turun balik kunci kereta. tak apa. Awak bagi kunci kereta. Tu. Dia. Ni naik basikal best ni. Tu dia. Baru 4 minit Dia punya view dah cantik dah. Tinggi. Aku tahu sebab apa naik sikit pun dah ni dah cantik. Sebab dia naik pacak. Pokok durian bos. Oi, tu. Tu. Baik tu. Ni ni jatuh terterik baik ni. Tu, wish. Banyak siap. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Tapi banyak gila durian. Okay, so naik sikit. Kita dah. Ni apa ni? 300 meter. Okay. Kita ada landai sikit. Kat sini. Apa sekejap aku. Tu belakang. So dekat sini ada kebun, sebab tu korang nampak tu. Orang-orang ni kalau malam-malam ni. Panjat juga Bukit Maras ni ada banyak route. Ada banyak jalan, ada banyak track. Kita orang ambil track yang paling pendek, yang paling cepat ke puncak, lalu kat tengah-tengah. Dia ada banyak track, ada loop besar, ada loop kecil. Yang tu tak tahulah, maybe next time lah kita explore. Kita ambil route yang paling biasa tengah, 1.6 km ke atas, turun 1.6 km. Mana yang ni? Ni malam-malam ni, kalau Kat T ni memang dah baca Quran dah ni. Tengok. Bila dia nak sedapkan hati je, dia nampak budak, dia cakap budak tak tahu penat. Betul lah. Padahal budak tu bernafas ikut jantung, ikut paru-paru juga. Budak tak tahu penat. Saya ikut insang. Apa beza dengan orang dewasa ni?
Dah makan, dah minum 100 plus. Apa lagi alasan tak boleh naik atas? So situ tadi dia macam kebun tadi kan, yang kita tengok orang-orang tu. Ni kita naik sikit. Jangan risau. Ini aku akan review detail Bukit Maras daripada bawah sampai atas. So korang nak tahu tentang Bukit Maras, korang yang newbie, yang tak pernah datang, tengok video ni settle. Korang tahu semua benda pasal Bukit Maras untuk update bulan Mei 2026. Jangan risau, kiri kanan track ada banyak kebun-kebun orang. Dia orang banyak keluar masuk kebun lah. Itu dia pacak lagi. So naik lagi. Okey dah. Dia dah senyap tu, kita faham-faham je lah guys. Okey, dekat sini distance 500 meter kita dah nampak laut. Tengok belakang jalan sini. Dah nampak laut. Okey tak? So komen sikit. Lepas tu kita naik lagi. Mana tengok tengok phone pula. Memanglah aktiviti sihat memang kena berpeluh. Baru naik lagi. Naik berkona. Member sampai melantun-lantun tu pal. By the way, semalam kat Kuala Terengganu hujan. Agak lebat juga lah sampai payung terbang dekat Cibana. Wait. Tu nice. So bila hujan semalam, aku rasa dekat depan tu tanah merah tu akan lecah sikit lah. Okay, lepas tu dia flat sikit. Come on, faster. Jalan laju sikit, flat je, tak bukit. Laluan simen dia sampai sini je. Okay, sampai situ je laluan simen. Lebih kurang 600 meter. So kalau ikut dekat jam ni, 650 meter laluan simen tamat. Okay, so lepas daripada ni, lepas 100 meter adalah orang panggil laluan denai lah. Laluan denai. Dia jenis tanah merah macam tu. Macam tu. So inilah jalan asal dia. Lepas tu ada jalan-jalan juga kat tepi ni. Ada banyak track lain. So kita ikut track utama lah ni kiranya. Track utama. Lecak ke lembik-lembik. Boleh nampak dia punya jalan dia macam mana. Lain kali jangan hike lambat guys 9.30 matahari dah mencanak. Okay, hike sikit. Lepas tu dekat sini dah ada tempat berehat. So okay lah. Dia macam pacak sikit. 20-30 meter distance. Lepas tu ada tempat nak berehat. By the way, look at the view. Hey, is that sawah padi? Yeah. Mana datang sawah padi Kuala Nerus? Dia macam view dekat Kuala Selangor macam ni lah. Apa tu? No record, no foto, no video. Okey tak? Okay, kita rehat kejap lah. Sekarang dah kita dah 800 meter, which means kita dah halfway. Halfway. Dah halfway tu tak? Halfway. Okay lah. Ni after halfway, berpinah-pinah. Tadi bawah macam kebun getah, kebun buah. Ini macam kebun kelapa sawit kat belah kanan. Kat sini hutan lah. Tepi ni hutan. Okay, jalan dia macam ni. Detail betul yang aku review ni. Orang kalau tak tahu lagi tentang Bukit Maras ni tak tahulah. Naik atas. Tapi sini redup. Tu tadi pacak sikit. Lepas tu ada landai. Asyik ada ni lagi. Ada apa? Gazebo. Lepas tu situ naik lagi. Okay tak? Jangan noyong dia. Member dah pinah-pinah.
Lepas tu dia mencanak balik. Okay, situ tadi dah rata kan. Terus sini dia mencanak balik. Sekarang ni kita dah 1 kilometer. Alhamdulillah. Tapi walaupun hujan semalam, tanah dekat sini kalau kau perasan dia memang tanah merah. Tapi tanah merah yang keras, faham tak? Dia bukan lembik yang pijak tu kau tenggelam kaki kau. Dia agak keras. Atau mungkin semalam hujan tak cukup lebat lah kan. Okay, di jalan yang tadi still climbing tak habis lagi. So kita dah 1.1 km. Ni macam section paling panjang climbing . Up. Syak korang gelak kaka. Dia dah naik pergi marah kan? Ada peluh? Ada sikit lah. Benarnya berpindah Syak. Mana okey. Aku berpindah. Jauh lagi cik? Jauh lagi? Oh 300 meter. Oh dekat dah. 300 meter. Let's go. Lepas tu cakap 300 meter je. Okay, tu yang landai tadi. Lepas tu pump. Naik lagi pacak. Ni nampak macam jauh juga dia punya pacak tu. Okay. Pendanjakan. Tapi aku rasa Bukit Maras ni okey lah untuk training. Sebab dia pendek dan pacak. Best orang Terengganu, orang Kuala Nerus. Dia tulis 120 meter ke puncak sana. Okay. Actually ada 2 jalan. Sini boleh juga. Aku dah tengok dekat map. Dekat sana pun boleh juga. Okay, korang tengok kat map ni. Nampak tu? Yang belah ni. Sana. Kalau nak ikut sini pun boleh sebenarnya. Dua-dua akan sampai Bukit Maras. Sini pun boleh juga sebenarnya. Tapi kita ikut sini lah kanan. So tak kisahlah korang pernah datang tempat tu. Ataupun dah pernah datang ataupun belum pernah sampai. Tempat tu susah ke, senang ke, dengan kawan ke atau seorang-seorang ke. Better ada offline map ni lah. Ini aku pakai Komoot map. Senang, insyaAllah. Korang tahulah direction sedikit sebanyak. Hai. Kita start kat bawah tadi. So dia naik melilit. Sini. Puncak dia dekat situ je sebenarnya. So kena naik kat sini. Bukit Dinding lagi jauh. Ini lagi pacak dari bukit ni. Boleh rehat. Tak habis-habis. Sikit lagi. Ada depan tu lah. Tu. Oh. Sampai dah tu. Tu lah. Ni lepas sampai dah. So tu tadi pacak. Ni yang 120 meter baki tadilah. Lepas tu kita dah sampai dah. Ni macam dah hujung-hujung dah ni. Sebab kau nampak dekat atas tu dah tak nampak lagi tempat yang lagi tinggi. So maksudnya puncak dah tak jauh. Okay, so naik je kat situ. Korang dah sampai dekat Bukit Maras. Nampak maksudnya alamak. Orang dah happy ending dia muntah-muntah lagi. Welcome to Bukit Maras. Serabut lah sebenarnya. Jangan tengok. Awak, kita dah sampai. Senyum sikit. Senyum sikit. Start kan? Lawa tu. Ya. Dia macam tak logik kan view dia kan? Kau tak tahu pula view bukit macam ni pun kau dapat view macam ni. Pulau apa tu? Dia bukan apa tau. Sebab dia bukit biasa je. Daripada jauh kau tengok bukit ni macam tak ada apa-apa. Tapi bila kau sampai dekat atas bukit ni, kau tengok view ni, macam tak logik tau view dia. Very nice untuk view dekat bukit macam ni. Okay, so jom kita review sikit apa ada dekat puncak Bukit Maras.
Okay, ni ada bangunan terbiar, I think. So korang hike dari situ. Lalu sini. Ni boleh bergambar. Tapi buat masa sekarang ni pukul 10:30 macam tu tak lawa tak gambar. Sebab ni sebab backlight nampak. So kamera sana kau nak nampak view ni backlight. Dia kena macam ni baru okey, tapi tak nampak view lah. Okey, 10:30 punya view. Ni ada entah macam surau ke. Okey. Lepas tu kat sini ada gerai, ada jual air ke? Ada jual air sini? Ada. Oh, Dia air kita. sejuk tak? Oh, ni ada air. Biasa tutup kau apa? Biasa tutup tak ada orang tutup. Oh, beres. 329 meter je aku check. Baik, kenapa kat sini 296 meter je? Tak tahulah. Oh, gambar win. Gambar win. Sini ada bandara tinjau. Kalau korang rasa view kat sini tak nice, korang boleh ni atas ni lagi. Ha. Bandara tinjau. Bukit Maras. Tahniah. Ha. What a view, man. What a view. Untuk view dekat sini aku boleh bagi 10 per 10 lah. Very nice. Cuba komen sikit perasaan. Macam aku tak terkira berapa kali aku muntah. But look at the view. Ni bukan view. Siapa moral? Bukit Duduk. Palikut never. So, dah tak ada orang dah. Kita orang dah lepak-lepak tadi. KT dah bertenaga, dah bersedia untuk berlari. Tak ada awan bawa. Boleh nampak lah. Pulau. Tu nampak ke tak tu? Tu jambatan angkat. Tu Bukit Besar. Okay, jom let's go. Jom, let's go. Betul, setinggal dekat atas paling. Okay, so bye-bye. Bukit Maras. Come on lah, turun je. Tak, mana tahu member. Okay, on the way turun. Bye-bye. Bye-bye puncak. So turun lagi senang adik? Ha? Okay, tak payah berhenti Boleh Sakit kuku kaki. Kuku kaki pula. Kuku kaki pula. Sekarang pukul 11. Panas weh. Matahari dekat belakang kita orang. Rasa terbakar. Oh ya, panas. Gerak lambat lagi. 2.2 km. Berapa lagi baki ni? 800 meter kot. Dekat ni KT dia tak stop lagi Good job. Mana? Okay, so kita dah sampai dekat bahagian bersimen. So kalau bahagian bersimen ni, maksudnya dalam 600 meter lagi nak sampai dekat dia punya start line. 600 meter lagi nak sampai bawah. Let's go. Kita orang memang yang terakhir kat sini. Tak ada orang lain dah. Mana ada orang gila nak naik bukit tengah hari buta ni. Tengah mana pula tu? Oi, tak ada matahari bos. Tak ada matahari, tak ada awan. Yeay. Sampai. Dia dah sampai kat bawah. So total 3.4 km. Teng. Baru dia nak bawa keluar bunyi. Bunyi situ So Kia, nak naik lagi tak? Tak nak. Naik awal nak ikut kan? Nak naik Pajero camping. Bayar je abang tu berapa. Tangguh lah. Okey, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sedikit sebanyak korang dapat panduan lah ataupun guide yang korang boleh dapat daripada video ni. Sebab aku sebelum ni aku cari nak pergi Bukit Maras ni tak clear sangat instruction. So harap kalau dengan tengok video ni korang tahulah sedikit sebanyak tentang Bukit Maras ni yang
famous dekat Kuala Terengganu, dekat Kuala Nerus. Okey? Jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Bye-bye.